Assalamualaikum. Dengan aku lagi, Raja Ilham, lepas 2 tahun. Tapi bukan pasal player bola, tapi pasal kasut bola. Review Tempo Legend 10. Kita pergi kepada Soul Plate pula. Apa yang aku boleh bagi tahu kau pasal Tempo punya Soul Plate ni? Datang macam apa yang kau boleh tengok, bulat dengan pisau-pisau sikit punya start. Apa yang aku boleh bagi tahu kau? Kalau kau mencari boot yang neutral, yang kau boleh main dekat padang sintetik dengan padang firm ground, aku sarankan kau untuk ambil Soul Plate ni. Cuma apa yang aku rasa daripada segi Soul Plate dia kurang responsif sikit. Tapi kalau kau nak bercakap pasal dia punya natural, tak terlalu grip, tak terlalu traction, aku sarankan kau untuk ambil Tempo ni. Untuk aku bagi rating Soul Plate Tempo aku bagi dalam average sahaja. 7/6 begitu sahaja daripada aku. Kita pergi kepada apa Tempo Legend 10 ni. Macam apa yang aku boleh tengok, apa yang korang boleh nampak. Datang dengan Fly Touch Plus, bukan K-Leather lagi. Apa yang aku boleh bagi tahu kau, if kau suka something yang padded pada kaki kau, tak nak barefoot feeling, aku sarankan kau untuk ambil Tempo ni. Itu sahaja. In term of that, aku rasa touch aku sedap dengan bola. Macam tu je lah, tak ada benda sangat. Tapi nak cakap wow pun tak juga. Aku still suka kangaroo leather. In term of that, dot-dot grippy bulat-bulat dekat Tempo ni membantu ke? Tak sangat. So aku bagi rating apa untuk Tempo Legend 10 ni, good lah. So now kita pergi dekat insole pula. Insole Tempo ni, bagi aku biasa je. Kalau kau boleh tengok, it's just a design. Datang dengan cushioning Nike teknologi yang bagi aku tak ada benda pun. Yes, tebal juga. Tak adalah tebal mana. Nipis juga. Kau dapat juga insole macam ni dekat Otus. Cuma dia design lebih elok lah daripada Otus. Apa yang kau boleh cakap kau? Pakai anti-slip untuk kurangkan sikit kau punya tergelincir dekat dalam kasut. Membantu sedikit in term of performance. Tapi kau still rasa licin. Overall aku bagi point untuk insole Tempo ni average saja, tak ada yang wow, tak teruk sangat, tak nipis sangat, just average sahaja. So now bercakap pasal fitting kasut ni, apa yang aku boleh bagi tahu kau, kasut ni bukan untuk orang wide fit lagi. If kau kaki narrow, if kau kaki medium, aku sarankan kau untuk pergi dengan Tempo Legend Elite 10 ni. Design pun elegan, better dari Copa aku boleh bagi tahu kau. Tapi aku cakap terus terang, bukan lagi macam Tempo yang dulu, yang K-Leather, yang kembang ikut kaki kau, dah tak. Synthetic leather, narrow and medium. Overall untuk fitting, aku bagi dalam 5 saja. Agak mengecewakan sebab bukan lagi Tempo yang aku kenal, yang kita kenal. Agak kecewa sedikit. So now, bercakap pasal breaking time, aku translatekan berapa lama masa nak kembang. Breaking time untuk Tempo ni, aku cakap kau sangat mengecewakan. Synthetic material tak kembang sangat dan susah untuk kembang. Apa aku boleh bagi tahu kau? Aku bagi point dalam low. Lepas berapa banyak kali session aku pakai, aku still tak boleh ikat kasut ni betul-betul sebab aku akan rasa still sakit. In term of point daripada segi breaking time, aku sangat kecewa. Aku letak dalam 2, macam tu je. Sangat mengecewakan. So now kita bercakap pasal dia punya lockdown. Tempo macam aku cakap tadi, kasut ni bukan untuk wide fit player. So bila aku yang wide fit pakai kasut ni, confirm memang ketat. Macam mana dia pegang kaki aku, memang wow. Daripada belah depan sampai ke midfoot, apa yang aku cakap, aku puas hati in term of lockdown dia. Cuma dekat bahagian tumit, tak terlalu pegang kau punya kaki. Aku still dapat angkat kaki aku walaupun aku dah ikat tali dia. So in term of lockdown, aku bagi tahu kau, aku puas hati. Aku bagi dalam point okay, good, bagus. Cuma aku tak sure, maybe untuk orang yang kaki narrow, mungkin kau ada kurang sikit daripada lockdown. So sekarang kita pergi dekat dia punya tumit pula. Apa yang aku boleh cakap pasal tumit Tempo ni, aku rasa shock duk. Sumpah shock Tempo ni punya tumit. Sebab lembut gila duk. Keluar daripada kotak,
kau terus pakai, benda lain agak mengecewakan. In term of dia punya tumit, aku sangat puas hati. Lembut gila duk kejap aku tekankan untuk korang. Sumpah lembut, dekat dalam pun macam kau boleh nampak. Memang lembut gila. Dia pakai kain apa dah, aku pun tak terlalu sure. Cuma daripada belakang dia, dekat belakang tumit dia tak pegang sangat kau punya kaki. Tak lock sangat. Itu sahaja. Untuk heels, aku bagi dalam 7, 8/10. So overall, apa yang aku boleh bagi tahu kau, untuk kau beli kasut ni, jangan beli time baru keluar lah duk harga 1,000, jangan lah, betul-betul lah sikit, okay? Beli time promo, sebab aku tak rasa yang benda ni elok untuk kau beli pada harga 1,000. Tak, sangat-sangat tak. Apa yang kau boleh cakap, if kau dapat kasut ni second, range dari 300 ke 400, untuk kau try, untuk kau sure, untuk kau buat rotation punya boot, aku sarankan kau untuk ambil kasut ni.